Korang rasa duit dalam bank tu selamat ke? Kalau sistem crash esok, baki akaun tu tinggal angka je tau. Seram kan? Realiti pahit wang boleh hilang nilai bila masa. Masa tu baru nak menyesal. Guys, please, sediakan payung sebelum hujan. Aset sebenar bukan kat skrin phone korang. Tanah, bisnes, skills. Benda-benda ni yang akan survive bila dunia tengah huru-hara. Emas ni physical asset. Nilai dia tak bergantung kat mata wang. Sistem runtuh ke, terbakar ke, emas tetap emas. Period. Paling berisiko bila kau harap kat mata wang 100%. Senang kena beku, senang kena rampas. Tak penat ke hidup clueless? Orang kaya tak letak telur dalam satu bakul. Diorang fokus real value. Korang pula sibuk simpan benda yang makin susut nilai. Krisis ni sebenarnya masa untuk pindah kekayaan. Yang tak faham akan hilang segalanya, yang faham, diorang kumpul harta. Kau yang mana? Dunia tak stabil, jangan sampai aset kau lebur. Nak mula simpan emas dengan public gold? Jom, aku guide sampai jadi.